Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup akan menguatkuasakan Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan 2011 dalam menangani isu campuran beras. Prosedur standard SOP siasatan juga diperkukuh. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, perkara itu diputuskan selepas mendengar taklimat berkaitan dapatan kajian isu percampuran beras putih import dengan beras putih tempatan di pasaran siang tadi. Taklimat diberikan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Antara kesalahan diteliti adalah perbuatan menukar bungkusan atau label beras yang boleh mengelirukan pengguna. Katanya dalam menguatkuasakan Akta Perihal Dagangan 2011, aspek penting adalah analisis sampel beras. Justru KPDN akan merujuk MARDI mengambil kira badan berkenaan kini mempunyai kepakaran melalui teknologi pencap jarian DNA beras. Sebelum ini media melaporkan MARDI membangunkan teknologi berasaskan cap jari DNA yang mampu mengenal pasti varieti dan sumber asal beras dengan bukti saintifik. Kajian menggunakan teknologi itu dijalankan sepanjang 2023 dan 2024. Mengulas lanjut, jelas Dato' Armizan, KPDN juga akan memperkukuh kerjasama strategik dengan Jabatan Kimia Malaysia. Menyambut baik tindakan KPDN, Persatuan Beras Bumi Putra Malaysia BARI menegaskan sudah tiba masanya isu campuran beras dinoktahkan bagi mengembalikan semula hak golongan tidak berkemampuan mendapatkan bekalan itu. Dari segi pengawalan supaya rakyat pengguna tidak tertipu dengan mainan-mainan pihak-pihak player-player industri beras ni yang setelah sekian lama mereka membuat percampuran beras tempatan dan beras import. BARI turut mencadangkan kerajaan mewujudkan semula Majlis Padi dan Beras Negara. Ia bagi memastikan pemantauan bekalan serta tindakan tegas diambil terhadap pelaku yang mencampur beras.